Hai guys, hari ni aku ada cerita sikit dengan korang. Iaitu cerita dia adalah aku ni kalau makan menggunakan sudu dan garpu, aku ada sudu dengan garpu khas untuk aku. Maksudnya orang lain tak boleh pakai sudu dengan garpu aku. Bukanlah aku, kalau orang yang pakai aku pukul dia tak adalah macam tu. Tapi aku lebih suka sudu aku lah. Aku macam orang kata kalau bantai busuk, aku ada sudu dengan garpu busuk. Tapi taklah busuk. Tapi apa yang jadi adalah baru-baru ni aku balik kampung dan tertinggal kat situ. So bila tertinggal, aku buat keputusan untuk beli yang lain lah. Takkan nak ambil kat kampung kan. So aku beli yang lain. Itu brand jenama Fukuro ni. Okay, Fukuro sudu dengan garpu Fukuro. Okay, dan juga aku beli pisau dia juga untuk kalau aku beli makan pizza ke apa kan. Okay, so Fukuro ni adalah brand daripada Malaysia kalau korang nak tahu. Sebenarnya daripada Malaysia dan dia adalah inspirasi Jepun. Okay, so brand Fukuro ni adalah ini aku suka. Dia punya sudu adalah premium stainless steel tableware. So yang ni premium stainless steel ni aku suka sebab dia berat. Satu, dia tak terlalu berat dan dia adalah selesa untuk makan. So aku bila nak angkat makanan, bila kau makan sudu dengan garpu yang berat, kau lagi selesa untuk makan tau. So sebab tu aku pilih brand ni. Dan harga dia sangat berpatutan dan dia tak terlalu dia tak terlalu mahal harga dia. So, mampu milik. Kalau kau nak beli, kau boleh tekan apa je punya link kat sini. Okay, nanti aku tunjuk kat korang macam mana gaya pemakanan aku menggunakan sudu dan garpu ni. Okay, stay tune, insya-Allah.